Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati Cikgu Syafiq dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Bayangkan sebuah laut yang biru warnanya, tenang menenangkan jiwa. Di permukaannya, beribu kapal dagang dari seluruh dunia menggunakannya sebagai laluan perdagangan yang membawa barangan bernilai trilion dolar. Di dasar laut yang indah itu tersembunyi khazanah yang sangat ternilai, termasuklah petroleum dan gas asli yang mampu menjana kekayaan sesebuah negara untuk puluhan tahun. Namun, kerakusan manusia menjadikan laut ini medan perebutan kuasa antara pelbagai negara. Antara kawasan perairan yang paling strategik ialah Laut Cina Selatan, iaitu sebuah laluan antarabangsa yang menjadi nadi ekonomi dunia dan penghubung utama antara benua Asia dan rantau lain. Di tengah-tengahnya terletak Kepulauan Spratly yang walaupun kelihatan kecil di peta, menyimpan lebih daripada 11 bilion tong minyak, 1,900 trilion kaki padu gas dan menjadi laluan kepada hampir 30% perdagangan maritim dunia. Buktinya ialah menurut data terkini daripada US Energy Administration 2023, sebanyak 10 bilion tong petroleum dan produk petroleum serta 6.7 trilion kaki padu gas asli cecair LNG dihantar melalui Laut Cina Selatan setiap tahun. UNCLOS ataupun dikenali sebagai United Nations Convention on the Law of the Sea, iaitu Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, merupakan perlembagaan laut dunia yang menetapkan peraturan antarabangsa tentang bagaimana negara-negara lain menggunakan laut dan sumbernya. Tujuan UNCLOS dibuat ialah untuk mengelakkan konflik antara negara dengan menetapkan sempadan maritim yang jelas dan adil bagi semua negara anggota. Terdapat beberapa perkara penting yang ditetapkan oleh UNCLOS, antaranya ialah Zon Ekonomi Eksklusif iaitu EEZ, merupakan kawasan laut sehingga 200 batu nautika dari garisan pantai sesebuah negara di mana negara tersebut mempunyai hak eksklusif untuk mengeksploitasi dan mengurus sumber semula jadi, termasuklah perikanan, semula minyak, gas dan mineral di dasar laut. EEZ juga memberikan kuasa kepada negara-negara untuk melindungi aktiviti ekonomi dan saintifik dalam kawasan tersebut sambil mengekalkan laluan perdagangan antarabangsa yang bebas bagi kapal-kapal yang lain. Sebagai contoh, Malaysia mempunyai hak mutlak bagi menguruskan sumber biologi dan bukan biologi di dalam kawasan tersebut. Namun, Malaysia menghadapi cabaran dalam menentuk haknya di Laut Cina Selatan kerana terdapat pertindihan tuntutan dengan negara lain, antaranya ialah China, Vietnam, Filipina dan Brunei. Kawasan yang termasuk dalam Zon Ekonomi Eksklusif EEZ Malaysia, terutamanya di luar pesisir Sabah dan Sarawak, juga diklaim oleh China melalui satu garisan yang dikenali sebagai Nine Dash Line yang mendakwa sebahagian besar Laut Cina Selatan sebagai milik mereka. Tambahan juga, mereka turut membina struktur ketenteraan dan menghantar kapal ke kawasan EEZ Malaysia. Situasi ini menimbulkan konflik diplomatik kerana hak kedaulatan dan pengurusan sumber maritim semula jadi Malaysia bertindih dengan tuntutan China. Walaupun EEZ itu diiktiraf di bawah Konvensyen Undang-Undang Laut PBB, UNCLOS, hal ini menjadi dilema yang bukan sahaja memerlukan para pemimpin di Putrajaya, malah ia menjadi persoalan besar buat kita iaitu para mahasiswa. Adakah kita mampu menjadi generasi hanya melihat kedaulatan kita itu dihiris sedikit demi sedikit demi menjaga hati rakyat dagang? Jika kita terlalu menggunakan kekerasan atau terlalu agresif, kita berisiko mencetuskan peperangan yang tidak mampu kita menangi secara ketenteraan. Lebih teruk, ia akan menjejaskan hubungan dagangan bilateral dengan China yang merupakan rakan dagang terbesar Malaysia selama lebih sedekat. Sebaliknya, jika kita hanya berdiam diri dan menggadai hak wilayah, ini akan memberikan laluan kepada pencerobohan yang lebih berani pada masa hadapan. Jika kita berdiam diri terhadap tuntutan Nine Dash Line oleh China, kita seolah-olah membuka ruang kepada penceroboh ke atas beting Patinggi Ali dan kawasan gas-gas asli di Sarawak. Seharusnya kita mesti ingat bahawa tersimpan nadi ekonomi dunia yang merupakan hak mutlak kepada anak cucu kita mengikut UNCLOS 1982. Berlembut hari ini bermakna kita menyerahkan kunci kekayaan kita kepada kuasa asing.
Selain itu, pencerobohan China terdapat juga isu pencerobohan nelayan Vietnam yang memasuki zon ekonomi eksklusif kita. Laporan daripada Berita Harian 2020 mendedahkan bahawa pencerobohan ini telah menyebabkan negara kita mengalami kerugian ekonomi yang amat besar, iaitu mencecah sebanyak 6 bilion setiap tahun. Mereka bukan sekadar curi hasil kita, tetapi telah merosakkan ekosistem marin dengan kaedah tangkapan yang haram. Jika kita tidak tegas, nelayan tempadan kita di Sabah dan Sarawak akan terus hidup dalam ketakutan dan kedaulatan negara kita akan dicabuli. Malaysia telah mengambil beberapa pendekatan dalam menangani isu maritim di Laut Cina Selatan. Antaranya ialah memperkukuhkan pemantauan dan kawalan terhadap sempadan perairan melalui penyelarasan rapat antara agensi-agensi perikanan. Pendekatan ini menunjukkan bahawa Malaysia sentiasa berwaspada mempertahankan kedaulatan maritimnya. Walaupun terus berpegang kepada prinsip diplomasi dan keamanan dalam dasar luar negara. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Maritim iaitu Kementerian Luar, Malaysia menegaskan bahawa keluasan perairan negara memerlukan pemantauan berterusan serta kerjasama aktif pelbagai agensi berkaitan. Walaupun diplomasi menjadi asas utama pendekatan, Malaysia seharusnya tidak perlu disalah tafsir sebagai kelemahan ataupun kelalaian dalam mempertahankan hak dan kedaulatan negara. Selain itu, menurut Astri dan Dayang Suria 2022, terdapat operasi khas iaitu Operasi Naga bagi membanteras pencerobohan vesel nelayan asing. Tujuannya adalah meningkatkan rendaan serta pengawasan di perairan negara. Sehingga Disember 2025, sebanyak 628 bot nelayan asing telah ditahan melibatkan 5,329 kru dengan jumlah rampasan mencecah RM203.44 juta. Majoriti bot yang ditahan berasal dari Vietnam iaitu sebanyak 469 buah, diikuti Indonesia sebanyak 112 buah, Thailand 59 buah dan China 10 buah. Menurut Ketua Pengarah Maritim Malaysia, operasi ini dilaksanakan secara berterusan sebagai langkah tegas untuk melindungi sumber perikanan tempatan bagi memastikan aktiviti perikanan dijalankan secara sah serta mempertahankan kedaulatan maritim negara. Maritim Malaysia turut menegaskan bahawa pihaknya tidak akan berkompromi dengan terhadap sebarang bentuk pencerobohan perairan negara. Sebagai seorang siswa, peperangan hari ini berlaku di ruang cyber dan persepsi. Maka oleh itu peranan kita bukanlah di medan perang atas kapal, tetapi kita mesti berjuang secara intelektual seperti medan pengucapan awam dan dengan menggunakan teknologi yang ada seperti TikTok dan YouTube. Kita boleh menguasai ilmu berkaitan UNCLOS dan sebarkan fakta yang sahih mengenai hak zon ekonomi eksklusif EEZ agar rakyat kita tidak mudah untuk terpedaya dengan naratif luar ataupun propaganda media sosial. Selain itu, kita boleh menyokong industri tempatan dengan menghargai hasil perikanan dan menyokong dasar kerajaan dalam melindungi sumber maritim serta tidak menyebarkan maklumat palsu yang boleh menggugat kestabilan negara. Kerana apabila ekonomi kita kuat, suara diplomasi kita akan lebih didengari. Tambahan juga, pihak NGO boleh menganjurkan camp KAS yang melatih siswa dalam teknik rundingan, diplomasi dan pemikiran strategi. Melalui camp seperti ini, siswa disimulasikan dengan situasi konflik sebenar seperti crisis management untuk mengasah kebijaksanaan mereka dalam membuat keputusan antara maruah dan keamanan. Camp ini bukan sekadar tentang motivasi diri, tetapi juga tentang literasi strategi di mana ia melatih kita bagaimana untuk berunding di meja diplomasi tanpa mengabaikan kedaulatan. Pada akhir pembicaraan saya kali ini, Laut Cina Selatan merupakan nadi ekonomi dunia, sumber kekayaan dan medan percaturan geopolitik dunia. Namun, nilai yang tinggi inilah yang mencetus pertindihan tuntutan termasuklah dakwaan melalui 9 Dash Line yang mencabar hak negara-negara serantau seperti Malaysia.
Malaysia sebagai negara yang berdaulat tidak akan berdiam diri melalui pemantuhan kepada UNCLOS, penguatkuasaan berterusan seperti Operasi Naga serta peningkatan diplomasi yang matang. Malaysia membuktikan bahawa keamanan bukanlah tanda kelemahan tetapi kebijaksanaan dalam mempertahankan kedaulatan. Akhirnya, isu ini bukan sekadar isu kerajaan atau tentera semata-mata. Sebagai siswa, kita memikul tanggungjawab untuk memahami, menyebarkan ilmu yang benar dan menyokong usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kerana mempertahankan negara bukanlah hanya dilakukan di medan laut tetapi juga di medan ilmu dan pemikiran. Sekian, terima kasih.